Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, MCG telah berjaya melaksanakan misi bantuan Clean Water for Gaza pada penghujung Ramadan lalu dari 17 hingga 19 Mac 2026 di kawasan utara Gaza. Misi ini bertujuan menyediakan bekalan air bersih kepada saudara-saudara kita yang berdepan kekurangan sumber air. Setiap hari, sebanyak 14,000 liter air bersih diagihkan, memberi manfaat kepada ribuan keluarga termasuk kanak-kanak yang amat memerlukan. Setiap sumbangan bukan sekadar bantuan tetapi menjadi sumber harapan, kesihatan dan kehidupan buat mereka. شكرا شكرا لك على كل عام وانت بخير. MCG merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua sahabat dermawan yang bersama menjayakan misi ini. Terus bersama MCG Aid for Gaza kerana setiap bantuan, sekecil mana pun, mampu menyalakan sinar harapan di bumi Gaza. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala usaha dan sumbangan kita serta memberi ganjaran yang berlipat kali ganda di dunia dan akhirat.